Cumali. Dalam episod hari ini, kita nak borak tentang topik yang sangat penting, iaitu pengalaman praktikal fasa 1 yang lepas. Ramai yang fikir praktikal ni cuma tentang masuk kelas dan mengajar sahaja, tapi ia lebih daripada itu, iaitu ia tentang membina identiti sebagai guru sebenar. Jadi hari ini kita akan kupas topik ini dengan dua orang bakal guru di sebelah saya. Jadi kita mulakan dan semoga perkongsian ini memberi semangat kepada semua guru pelatih di luar sana. Baiklah, soalan pertama saya ialah, bolehkah bakal guru kita dua orang ini menyatakan apakah yang mereka rasa, iaitu sebelum seminggu mereka berpraktikal di sekolah. Jadi saya berikan kepada bakal guru kita, iaitu Wadul Aina Sofia. Terima kasih kepada Syafa. Kepada yang tidak mengenali, saya Aina Sofia, guru pelatih IPG Sultan Abdul Halim. Jadi saya dah lama lah, dari tahun lepas lagi saya habiskan praktikal fasa 1 saya di Kulit. Tak pernah saya sangka saya akan sampai ke Kulit untuk mengajar murid-murid kat sana. Awalnya, seingat saya lah, ketika tu kami di pertengahan semester, saya dapat tahu yang saya dapat daerah Kulit. Bila saya dapat daerah Kulit tu, saya terus search berapa jarak Kulit daripada IPG. Sebab time tu macam-macam lah, saya fikir transport, nak duduk mana kan. Lepas tu saya pula tak pernah sampai lah naik kereta ke Kulit. Jadi banyak benda yang difikirkan. Awal tu bila saya dapat daerah Kulit, saya tengok jarak daripada IPG Kesah ni dalam 50 minit kepada sejam. Jadi saya fikir, saya dengan partner praktikal saya tentu semua fikir, kita kena cari rumah dekat Kulit dah ni, sebab hampir sejam perjalanan untuk ke sekolah. Jadi saya pun cakap tak apa, nanti bila dapat nama sekolah, kita tanya sekolah tu ada kuartus guru ke tak. Okay. Tak lama kemudian saya dapat sekolah SK Sungai Karangan. Saya search kat mana SK Sungai Karangan tu, dalam 40 minit perjalanan. Jadi saya ke sekolah tu untuk berjumpa dengan guru besar untuk tanya tentang kuartus guru. Nak dijadikan cerita, tak ada kuartus guru lah. Nak dijadikan cerita lagi, guru besar kami tu jiran sebelah taman tu. Jadi kami ni sama-sama 40 minit perjalanan untuk ke sekolah. Jadi kami terpaksa lah duduk di Sungai Petani dan setiap pagi berulang-alik ke Kulit. Persediaan time tu dalam cuti, saya tengok kawan-kawan saya semua dah beli barang-barang untuk buat BBM. Dah tengok video-video nak buat BBM, tapi saya time tu kosong, tak tahu nak buat apa. Saya tengok kawan-kawan duk beli barang dari Shopee, semua tu kan. Saya pun buat kalut lah message, korang beli apa? Beli benda ni nak buat apa je, memang kosong time tu. Masa taklimat praktikal, bersyarah ceritalah pasal rentas, A+. Time tu memang saya rasa memang tidaklah saya nak rentas, sebab saya memang tak ada keyakinan diri untuk menjadi guru. Salah satu sebabnya, saya ni tak pandai layan murid, kanak-kanak. Jadi bila masuk je sekolah, alhamdulillah, pentadbir okey, guru yang menyambut pun okey. Jadi minggu pertama tu, walaupun rasa segan, tapi boleh bawa diri. Jadi di situlah permulaannya ulang-alik kami 40 minit dari Sungai Petani ke Kulit. Kami turun minggu pertama 6 suku dah turun daripada rumah. Saya yang jenis susah bangun pagi ni agak mencabar lah, 6 suku dah kena turun rumah pergi sekolah. Jadi itulah permulaan macam mana saya praktikal dulu. Okey, baiklah, terima kasih kepada
Wan Nuraina Sofia atas perkongsian pengalaman mereka iaitu sebelum seminggu dia pergi ke praktikum di sekolah SK Karanek. Agak jauh lah, 50 minit itu daripada rumah ke sekolah dia. Jadi untuk kita dengarkan lagi pengalaman guru pelatih yang kedua kita, iaitu Heliza. Baiklah, selamat sejahtera saya ucapkan kepada pendengar-pendengar dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Heliza binti Sakin dan saya akan berkongsikan pengalaman praktikum saya, iaitu seminggu sebelum seminggu sebelum berpraktikum. Baiklah, saya dapat tahu yang saya mendapat sekolah praktikum di Sekolah Kebangsaan Haji Omar Tahir, dan sekolah tersebut agak jauh daripada IPG Kampus Sultan Abdul Halim ke sana. Jaraknya dalam 22 km. Jadi saya dan rakan praktikum saya iaitu Wani, kami membuat keputusan untuk pergi ke tempat tersebut dahulu untuk meninjau kawasan sebab kami tak pernah menjejak ke sana. Jadi kami pun membuat keputusan ke sana untuk tengok kawasan dia. Jadi lepas kami pergi ke kawasan tersebut, agak terkejut sebab kawasan tersebut dipenuhi dengan, maksud saya dia dikelilingi dengan kawasan padi. Jadi dia macam, macam ni ke kawasan dia nanti? Kita tak pernah ni pergi sini ni. Macam mana kita nak pergi? Lepas tu lagi satu, disebabkan jarak yang jauh, kami terpaksa mencari rumah sewa di kawasan sana. Waktu tu tujuan kami untuk meninjau kawasan sahaja. Kemudian kami ada terjumpa dengan penduduk kampung di sana. Mereka agak welcoming orang-orang luar. Jadi mereka membuat keputusan untuk membantu kami mencari rumah sewa. Nak dijadikan cerita, seorang makcik ni dia bagi tawaran dekat kami untuk tinggal di rumah dia. Waktu tu dia macam agak terkejut sebab ada orang baik. Sebab dia tak kenal kami kan, tiba-tiba dia nak bagi kami tinggal dekat rumah dia. Dia macam okey, kami proceed je lah untuk tinggal dengan makcik tu. Lepas tu kami ada buat lawatan juga pergi dekat sekolah. Waktu tu waktu cuti, jadi tak ada sesiapa lagi lah dekat sekolah tu. Cuma ada pengawal keselamatan. Kemudian kami tanya, ada tak kuartus guru? Lepas tu pengawal tu dia cakap, ada, tapi kuartus guru tu digunakan untuk dijadikan sebagai store. Jadi tiada sesiapa yang tinggal di sana. Lagi satu, kuartus tu betul-betul sebelah kubur. Jadi kalau kami berdua nak tinggal je dengan kawan praktikum saya, dia agak seram lah. Lepas tu kami pun balik rumah. Saya fikir lagi balik, nak terima ke tak tawaran makcik tu untuk tinggal dekat rumah dia. Saya tanya mak saya tanya juga kawan-kawan saya yang lain. Lepas tu mereka kata mungkin kalau tinggal dekat rumah makcik tu akan ada rasa tak selesa. Lagi satu sebab kita nak buat BBM, kita stay up lambat, mungkin akan mengganggu makcik tu lah. Makcik tu pun dah tua, mungkin umur dalam 80 macam tu. Kemudian rumah dia pun macam rumah orang lama. Jadi kami pun inform makcik tu balik, kami tak jadi tinggal dekat rumah dia. Kemudian kami pun cari inisiatif lain, iaitu cari rumah sewa yang berdekatan dengan sekolah. Dan kami ada jumpa satu rumah sewa ni, bilik je lah, satu bilik tu 160. Jadi bayangkanlah kita nak prepare sebelum praktikum ni, nak bayar deposit, nak bayar rumah sewa yang dekat dengan sekolah, kemudian nak bayar rumah sewa yang memang asalnya kita dah sewa. Jadi kos perbelanjaan dia sangat-sangat tinggi lah. Kemudian dari segi pengangkutan, saya dengan rakan praktikum saya, Wani, kami menaiki motosikal dari sekolah, dari rumah sewa ke sekolah. Jadi kalau waktu hujan ke apa ke, memang kena redah je pagi-pagi tu. Itu agak mencabar lah. Dari segi emosi tu agak kurang bersedia untuk menghadapi praktikum. Kemudian
Lagi satu, kami ni rasa tak bersedia untuk menjadi seorang guru. Sebab sebelum ni kita kan student, just belajar, datang kelas, belajar, siapkan assignment yang diberikan. Lepas tu bila tiba-tiba kita nak mengajar seorang murid, kita nak membentuk murid menjadi seorang guru. Okey, itu agak mencabar bagi kami. Baiklah, terima kasih kepada dua orang bakal guru kita yang telah berkongsi pengalaman mereka sebelum mereka pergi ke praktikum yang pertama. Setiap orang mempunyai cabaran masing-masing. Jadi kita sebagai seorang guru ni perlu reda dan terima je lah apa cabaran yang kita hadapi dan kita lakukan dengan terbaik. Dan seterusnya soalan yang kedua saya, iaitu soalan yang terakhir saya adalah berkaitan dengan isu terbesar sepanjang mereka berdua praktikum pada fasa 1 dan apa yang mereka pelajari di sekolah tersebut. Dan kita boleh pergi ke bakal guru kita iaitu Wan Nu'aina Sofia. Okay, kalau nak borak pasal isu ni kan, banyak isu. Tapi saya fokuskan dekat isu yang berkaitan saya sebagai guru dan murid. Okay. Saya mengajar 3 kelas. 2 bahasa Melayu, 1 matematik. Untuk bahasa Melayu, 1 tahun 5 kelas depan. Makna kata, kalau dari segi isi pembelajaran tu diorang dah ada. Kalau PM tahun 4, saya dapat kelas nombor 3. Maksudnya murid tahun 4 kelas 3 ni diorang macam masih tercari-cari dekat mana keseronokan belajar. Untuk matematik saya dapat tahun 4 kelas nombor 2. Jadi untuk setiap kelas ni saya dah letak target. Mana kata dalam 10 minggu tu apa yang saya nak capai untuk setiap kelas. Jadi untuk kelas tahun 5 ni, yang kelas depan ni, saya rasa macam diorang dah ada dah. Isi belajar tu dah ada, diorang dah pandai. Saya rasa saya nak bagi keseronokan dalam belajar untuk diorang ni. Jadi sepanjang 10 minggu tu, saya cuba sedaya upaya untuk memberi keseronokan, beraktiviti, berkumpulan semua tu kan. Itu perancangan saya selama 10 minggu. Tahun 4 ni saya target 8 orang ni boleh membaca. Jadi kita dah letak target kan, 10 minggu kita nak buat apa untuk start kelas. Tapi cabaran terbesar dia, time tu bulan Merdeka, bulan 8, bulan 9, jadi sangat padat dengan aktiviti yang menyebabkan apa yang saya rancang untuk murid-murid ni terganggu. Tak dapat dicapai semua tu. Bagi saya itulah adalah isu terbesar bagi saya sebab kita pergi praktikum, kita nak ada kesan, kita nak bagi benda, sesuatu dekat murid-murid yang kita ajar tu. Jadi bila ada serta-serta yang tak tercapai, benda tu menjadi isu terbesar bagi saya sebab target kita tak capai kan. Itu isu saya. Baiklah, selepas kita mendengar isu yang dihadapi oleh guru pelatih kita iaitu Wan Nu'aina Sofia, jadi kita akan pergi kepada guru pelatih kedua kita iaitu Heliza untuk berkongsi apa isu dan apa yang dia pelajar dekat sekolah tersebut. Baiklah, isu saya ialah dari segi pengurusan kelas. Dalam kelas tersebut ada dalam 33 orang murid satu kelas. Jadi gurunya ada satu je, iaitu saya lah untuk mengajar subjek bahasa Melayu. Dan dalam satu kelas tu ada pelbagai tingkah laku, ada pelbagai karena dan pelbagai gaya pembelajaran murid. Salah satu yang paling mencabar ialah murid saya ada seorang ni, dia bagi saya istimewa lah. Sebab apa? Dia dalam dunia dia sendiri. Sewaktu kita mengajar, dia dalam dunia dia sendiri. Kemudian kita kena arahkan dia satu-satu. Contohnya, Amsyar, duduk. Amsyar, buka buku teks. Amsyar, buku latihan mana? Kita kena arahkan satu-satu, kemudian baru dia buat. Tapi budak tu bijak. Dia lagi advance daripada murid-murid yang lain. Macam misalnya saya ada relief satu kelas, kelas bahasa Inggeris. Dia sangat suka subjek bahasa Inggeris dan sangat lancar dalam speaking, untuk speaking bahasa Inggeris. Jadi murid-murid, kawan-kawan di dalam kelas tu dah tahu dah, cikgu, Amsyar pandai cikgu, Amsyar pandai membaca. Jadi bagi saya dia agak istimewa dan menjadi satu pengalaman yang menarik bagi saya.
Jadi terima kasih kepada dua orang guru pelatih kita sebab dah beri pengalaman atau share kongsi pengalaman mereka sepanjang praktikum 1. Jadi praktikum ni bukanlah satu destinasi tapi permulaan menjadi seorang pendidik bagi kita. Sekian, itu sahaja podcast kita pada hari ini. Terima kasih.